Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفعنا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وعلمنا ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ashabul fadilah, tuan-tuan guru, puan-puan guru, para alim ulama, para asatizah, Tuan Imam Al-Fadhil Ustaz Syukur, pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setinggi-tinggi syukur kita rafakkan pada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk terus melakukan kebaikan. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi menjentik hati kita pagi ini untuk sama-sama kita bingkas bangun dan masih lagi mempunyai perasaan untuk hadir ke pertemuan-pertemuan sebegini. Mudah-mudahan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala permohonan biasa kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa yang kita baca setiap pagi, minta pada Allah agar Allah Taala menerima amalan kita, yang insya-Allah menatijahkan kepada kita untuk sama-sama meraih rahmatnya dan akhirnya membuatkan kita semua dapat berkumpul dalam syurga Allah Subhanahu wa taala suatu hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Sihat tuan-tuan? Insya-Allah. Mudah-mudahan pagi ni kita nak memulakan sesi kitab baru. Rasanya kitab tuan-tuan on the way kot. Dalam perjalanan saya sentuh satu dua perkara jelah menarik untuk sama-sama kita lihat. Dengar tajuk tu macam yalah 40 hadis kemuliaan warga emas. Ustaz, kami ni tak sampai lagi. Saya dengar-dengar tadi ni warga Perak, kami ni masih lagi tak sampai ke tak, tapi saya tengok muka depan ni insya-Allah ni 20-an semua ni. Kita nak tengok sedikit bagaimana Islam meletakkan kepada kita penghargaan ataupun bagaimana untuk kita meneliti kehidupan kita ini. Manusia yang hebat walaupun dia mempunyai harta yang banyak, dia tidak boleh membeli umur. Maka kita akan jumpa hadis-hadis nanti bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita untuk melihat mereka yang lebih berusia ni adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin ada manusia yang bercita-cita nak sampai ke satu tahap umur, tapi sebenar-benarnya pemilik pemberi umur itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang diajarkan kepada kita. Nanti kita akan tengok bagaimana sisi pandang Islam nak kita melihat mereka yang berusia ini bagaimana, ataupun Islam nak melihat merenung diri kita yang semakin lama semakin berusia ini bagaimana kaedahnya. Bukan sekadar hanya melihat mereka yang berusia, tetapi merenung ke dalam diri kita. Kita juga tidak dapat menahan umur kita. Kalau kita sukakan umur 20-an tu dah berlalu jauh dah. Walaupun kita kata
Kita rasa umur yang paling terbaik dalam umur kita umur berapa? Umur 18, umur 19, umur 20-an, umur 31. Tetapi kita suka macam mana pun umur tersebut, dia tidak dapat bertahan lama, tuan. Dia akan jadi kenangan dan kenangan hanya semata-mata. Maka inilah yang diajarkan kepada kita, bagaimana kita melihat untuk kita berhadapan dengan usia yang lebih berusia, dan untuk kita mempersiapkan diri kita agar kehidupan kita semakin berusia, semakin matang. Saya bahaskan bab matang nanti, tuan-tuan. Jangan risau, sebab dibahaskan kepada kita ni, kematangan bukan hadir secara automatik. Kematangan tidak hadir secara automatik. Kematangan bukan hadir bersama dengan usia. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada manusia yang umur 70 tu perangai dia tak matang-matang lagi. Kan? Jadi bukan datang beriringan, tetapi bagaimana manusia itu menyusun perjalanan kehidupannya agar ada kematangan yang disebut dalam riwayat, dalam kitab Muwatta' dan sebagainya. Menarik untuk kita bahaskan. Tapi permulaan pagi ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada Quran peribadi masing-masing, sebab pengarang meletakkan satu anchor perbahasan dalam kitab ni dalam surah An-Nahl. Tuan-tuan boleh rujuk Quran peribadi masing-masing. Kalau ada Quran ni, kita tengok surah An-Nahl ayat 70. Surah An-Nahl ayat 70. Allah Ta'ala berikan kepada kita satu ayat yang menarik untuk kita bahaskan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Surah An-Nahl ayat 70. Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir. Ini ayat perbincangan kita bersama, surah An-Nahl ayat 70. Pertama, kalau kita baca terjemahan, dan Allah yang menciptakan kamu dari tiada kepada ada, kemudian ia menyempurnakan tempoh umur kamu, maka ada di antara kamu yang disegerakan matinya, dan ada pula yang di antara kamu yang dikembalikannya kepada peringkat umur yang lemah, peringkat tua kebudak-budakan, sehingga menjadilah ia tidak ingat akan sesuatu yang telah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Kita tengok ayat ni. Nak sebutkan kepada kita, pertama, kalau kita nak gariskan pada ayat ni, wallahu khalaqakum summa yatawaffakum. Ini antara ayat ketauhidan yang Allah Ta'ala nak manusia itu set dalam pemikirannya. Allah lah, dan Allah lah yang menciptakan kamu daripada tak ada kepada ada, kemudian dia menyempurnakan, summa yatawaffakum, dia menyempurnakan tempoh umur kamu. Ini part yang pertama. Kita letakkan dalam pemikiran kita, maka ini kuasa Allah. Daripada kita tak ada kepada ada, dan Allah Ta'ala sedang menyempurnakan umur kita. Setiap daripada kita dah ada tempoh masing-masing dah. Tuan-tuan, kita selalu ulang benda ni kan. Setiap daripada kita dah ada tempoh expired masing-masing, tempoh akhir masing-masing. Tetapi ia milik Allah. Allah Ta'ala lah yang Maha mengetahui dia hidup sampai umur berapa. Umur 70, umur 80, umur 90, umur 100, itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita manusia ini mempersiapkan diri kita, bersiap sedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ketauhidan hidup dan mati ini milik Allah. Kenapa Allah Ta'ala mulakan sebegitu? Sebab ada riwayat yang lain, tuan-tuan, yang menyebut tentang sombong dan bongkapnya Namrud. Ketika mana dia kata dia pun hebat juga, dia boleh menghidupkan, dia boleh mematikan. Ketika dibawakan dua individu, kemudian dia kata, lihatlah, aku boleh menghidupkan, aku biarkan seorang hidup, aku boleh mematikan. Dia ambil, dia bunuh seorang lagi. Aku hidupkan dan aku matikan seorang. Tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak begitu sifatnya. Allah Ta'ala daripada tiada, Allah Ta'ala boleh menciptakan manusia daripada tiada kepada ada, daripada ada Allah Ta'ala boleh mematikan manusia tersebut. Ini kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau kita manusia, kita kata kita boleh bunuh manusia lain, mematikan, itu asbab. Dan sebab kita pernah tengok dalam kehidupan kita, ada manusia yang kemalangan, nampak teruk sangat, tengok kereta yang dah teruk sangat, tapi manusia masih hidup kan. Ada manusia yang tak ada apa-apa kan, batuk-batuk 2-3 kali jalan. Maka Allah Ta'ala lah yang Maha memberikan ketetapan kehidupan dan kematian. Ada manusia dapat tenang, relax, duduk kan, dengar kuliah subuh, umurnya tak ada dah. Bukan kat sini lah. Tapi nak sebut persiapan yang bagaimana manusia perlu lakukan. Maka wallahu khalaqakum summa yatawaffakum. Lebih menarik, kan, Allah Ta'ala sambung, wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur. Tuan-tuan tengok perkataan ardhalil umur.
Allah Ta'ala kalau ikut terjemahan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan kepada peringkat umur yang lemah, arzalil umur. Perkataan arzalil umur ni kalau kita sebutkan umur yang kalau kat sini disebut peringkat umur yang lemah, dalam kurungan disebut peringkat tua kebudak-budakan. Allah Ta'ala kata ada manusia yang dipanjangkan umurnya dalam keadaan mula-mula dia lemah, dalam mula lemah sebagai seorang bayi, kemudian Allah Ta'ala berikan kekuatan kepadanya sebagai seorang pemuda yang hebat, dewasa, orang kuat, kemudian dia semakin melemah semula, tuan-tuan, dia semakin melemah semula, sehinggalah yuraddu ila ardhalil umur, peringkat yang lemah, peringkat yang kalau kita tengok dalam tafsir disebut peringkat yang seperti kehinaan, teruk, pemikirannya tak berapa, sebab tu diistilahkan peringkat tua kebudak-budakan. Pernah nampak kan? Ada manusia yang dah tua, kita tengok perangai, kalau saya baca dalam satu kitab disebut kalau budak-budak perangai macam tu nampak comel, tapi kalau orang tua perangai macam tu nampak tak berapa nak comel. Kata. Maka bila peringkat semakin menua dan perangai macam kebudak-budakan, pemikirannya, cara makannya dah mula untuk kita kata proses arzalil umur ni akan berlaku. Kalau waktu kita hebat dulu kita suapkan anak, tapi sampai satu tahap dia dah tak boleh buat apa-apa dah, orang kena suapkan dia, orang kena pakaikan butang. Tuan-tuan kalau ada masa lapang, tuan-tuan pergi ziarah rumah orang tua, tuan-tuan tengok bagaimana kehidupan, dilayan bagaikan baby-baby balik. Terpaksa pakai pampers balik, terpaksa kena buat itu dan buat ini, kena menguruskan mereka. Ni sampai may yuraddu ila ardhalil umur, Allah Ta'ala memberikan kehidupan kepada mereka, dikembalikan kepada mereka peringkat umur yang lemah. Likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a, sehingga menjadilah ia tidak ingat akan sesuatu yang telah diketahuinya. Waktu muda dulu, tuan-tuan, dia cukup hebat. Setiap daripada kita pun ada pengalaman masing-masing. Suatu ketika dulu kita cukup hebat, kita cukup adalah di waktu kematangan kita, di waktu kemuncak kejayaan kita cukup hebat. Tapi bila tiba-tiba ada faktor-faktor tertentu, tuan, cermin mata dekat dahi pun tanya orang rumah, mana cermin mata abang? Dia dah tak perasan dah, kan? Abang penat dah cari ni, itu kat dahi tu apa bang? Tak apalah, faktor umur. Kan, tuan. Maka bila sampai ke tahap sebegini, dikatakan ni sehingga menjadilah ia tidak ingat akan sesuatu yang telah diketahuinya. Yang satu ketika dulu diingat hafalan dan sebagainya, tiba-tiba semakin melemah dan melemah. Nanti kita akan jumpa, tuan-tuan, ada karya ulama yang menuliskan kepada kita antara sebab kalau dibahaskan la ya'lamu ba'da ilmin syai'an ni, sehingga hilang ingatan akan lemah ataupun manusia itu semakin nyanyuk. Maka dalam tafsir sebut ada riwayat para ulama menyarankan kepada kita untuk perbanyakkan membaca Al-Quran dan cuba untuk menghafal Quran adalah kaedah menghalang manusia itu daripada nyanyuk tadi ni. Ini boleh kita ambil kerja rumah kita bersama. Antara yang boleh untuk menyebabkan kita kuat ingatan dan sebagainya, untuk menghindarkan kita daripada nyanyuk ini adalah memperbanyakkan baca Al-Quran atau berusaha untuk nak menghafal Al-Quran. Maka kaedah yang boleh kita letakkan supaya kita panjang umur dan tidak menyusahkan orang lain, panjang umur dan tidak nyanyuk. Kan? Kita pernah jumpa kan orang nyanyuk ni kadang susah nak diuruskan. Kita minta pada Allah agar Allah Ta'ala berikan kepada kita panjang umur dan diberikan kesempatan ingatan yang baik. Sebab kan ada manusia yang diuji datang surau, tak reti nak balik dah. Mana rumah ni? Nampak semua sama. Kan? Ada manusia yang diuji penyakit sebegitu. Dia datang surau, dia balik hilang, tak jumpa dah. Jumpa dekat PKNS pula. Maka Allah Ta'ala lah yang maha memberikan sesuatu. Maka dikatakan kepada kita ba'da ilmin syai'an ni, perbanyakkan untuk kita membaca Al-Quran antara solusinya. Tapi ayat ini dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha alimun qadir, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha kuasa. Ayat ini menafikan kekuatan manusia. Yang kalau manusia rasa dia sombong, yang kadang-kadang manusia rasa dia hebat, kadang-kadang manusia rasa dia hebat dengan kekuatan yang dia ada. Oh ustaz, saya umur 70 tapi memang pemikiran saya masih lagi umur 17. Kan dia rasa dia gagah dan sebagainya.
Allah Ta'ala meletakkan innallaha alimun qadir, hanya Allah sahajalah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Jangan rasa manusia itu hebat dan sebagainya, melainkan la haula wala quwata illa billah. Jadi semakin meningkat umur kita, semakin kita nak cuba untuk berusaha tidak menjadi manusia yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kelebihan umur juga merupakan antara kelebihan yang kadang-kadang manusia cenderung untuk meremehkan manusia lain. Kita dah baca dulu tentang apa itu sombong, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Allah Taala sebut dalam surah Luqman, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Tusa'ir khaddaka linnas, memalingkan muka, buat muka, memalingkan muka dengan penuh kesombongan pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita rasa kita senior, kita rasa kita berusia, jangan kita memalingkan muka kita disebabkan pengalaman yang kita ada, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi SAW menyebut la yadkhulul jannah, takkan masuk syurga orang yang ada dalam hatinya sekelumit sebesar zarah perasaan sombong yang akhirnya menyebabkan kemudaratan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. So itu ayat yang dijadikan mukadimah kepada kita untuk kita memahami bahawa Allah Taala lah yang menghidupkan dan mematikan. Bila Allah Ta'ala panjangkan umur, boleh jadi manusia itu kembali kepada zaman kebudak-budakan yang perlu dibantu urus. Ada manusia yang diberikan ujian dengan nyanyuk dan sebagainya. Tapi ingatlah, Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui lagi maha kuasa di atas sesuatu. Jom sama-sama tuan-tuan, kita tengok hadis yang pertama pada pagi ni. Hadis yang pertama ni hadis yang agak ringkas. Saya boleh kongsi dengan tuan-tuan hadis yang agak ringkas untuk kita melihat. Hadis yang pertama diberikan tajuk tanda mengagungkan Allah. Rupanya tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni ada manusia yang bila tengok laut, bila tengok hutan, bila tengok gunung, dia rasa inilah kebesaran Allah. Rupanya ada hadis yang bila kita melihat mereka yang lebih berumur juga, ini juga tanda kebesaran Allah. Tuan-tuan, dalam surau kita ni agak-agak siapa yang paling senior, tuan? Jadi bila kita tengok orang yang lebih senior, oh ini juga tanda kebesaran Allah. Anda sebut ni, mungkin ni alhamdulillah tuan-tuan, kalau surau kita ni saya sempat tengok tadi ni, apa ni, lajnah pemuda tu memang betul-betul orang muda kan. Tapi ada tempat tuan-tuan surau kita tengok lajnah pemuda umurnya dekat 56 tuan-tuan. Kan. Jadi dia pernah muda suatu ketika dulu, tapi alhamdulillah. Jadi maka bila kita nak tengok hadis ni, melihat kepada orang yang lebih berusia, itu juga kepada kita melihat kepada satu bentuk keagungan Allah. Sebab apa? Sebab kita akan jumpa manusia-manusia, ataupun kita akan jumpa tentang bagaimana Allah lah yang memberikan umur kepada manusia tersebut. Kita tengok tuan. An Abi Musa Al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ikrama dhi syaibah al-muslim wa hamilil Quran ghairil ghali fihi wal jafih anhu wa ikrama dhi sultanil muqsid. Daripada Abu Musa Al-Asy'ari, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya termasuk dalam tanda mengagungkan Allah, ijlalillah. Ini digunakan perkataan ijlalillah, min ijlalillah, daripada satu bentuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan memuliakan orang muslim yang beruban. Subhanallah. Antara bentuk, sebab salah satu lagi dimensi yang Islam nak mengajarkan kepada kita, Islam bukanlah hanya mengajar kita untuk berdiri di tempat, di tikar sejadah saja, tetapi Islam nak mengajarkan kepada kita bentuk kita mengagungkan Allah adalah menghormati mereka yang beruban, menghormati mereka yang lebih senior. Termasuk tanda mengagungkan Allah, memuliakan orang muslim yang beruban, warga emas ni, dan memuliakan pembawa Al-Quran yang tidak melampaui batas padanya dan tidak pula berpaling daripadanya, serta memuliakan pemimpin yang berlaku adil. Hadis daripada Sunan Abu Daud. Hadis ini adalah hadis hasan. Tuan-tuan, ada 3 golongan yang Nabi SAW sebutkan kepada kita. Kaedah kita nak mengagungkan Allah yang boleh kita ambil sebagai satu bentuk pengiktirafan kemuliaan. Pertama, Nabi SAW sebutkan tentang warga emas. Kedua, pembawa Al-Quran. Ketiga, pemimpin yang adil. Kita akan tengok 3 dimensi ini tuan-tuan.
kita sebutkan sebagai warga emas di sudut bagaimana pengalaman-pengalaman kehidupannya, pembawa Al-Quran kepada sudut keilmuannya, pemimpin yang adil di sudut penjagaan amanahnya. Maka Islam meletakkan kepada kita untuk menghormati tiga golongan ini tanpa melampaui batas. Hadis ini menjelaskan kepada kita mengenai keutamaan memberikan penghormatan kepada tiga golongan manusia ini, iaitu warga emas, orang yang memelihara Al-Quran, dan pemimpin yang adil. Jadi tuan-tuan, tak salah lah kalau kita kata kita nak memberi ruang kepada warga emas, kita nak memberi ruang kepada, secara adabnya agama mengajarkan kepada kita untuk memberikan perhatian kepada warga emas. Kalau ada tempat-tempat tertentu yang tempat parking warga emas kan, ada special seat untuk warga emas, ada harga tertentu untuk warga emas. Okey tuan-tuan, ini antara kaedah yang kita nak mengaplikasikan hadis ni. Tuan-tuan, kalau dekat overseas kita ada apa? Ada hari tertentu yang hari warga emas. Saya ingat hari Rabu kot. Masa saya duduk di satu tempat tu, bagi warga emas dia ada hari Rabu. Hari Rabu tu ada hari warga emas. Apa maksud hari warga emas? Warga emas ni umur 60 tahun ke atas, naik bas pun dapat harga separuh. Pergi ke tempat-tempat tertentu ada diskaun-diskaun tertentu, pergi ke kedai kopi dapat kopi-kopi tertentu. Kaedah pun nak memuliakan warga emas. Jadi ini bentuk yang disebutkan kepada kita, menjelaskan mengenai keutamaan beri penghormatan kepada tiga golongan: warga emas, orang yang memelihara Al-Quran, dan pemimpin yang adil. Menariknya di sini Nabi SAW menggunakan perkataan ijlalullah tadi ni, yang saya kata ijlalillah. Salah satu perbuatan yang dianggap sebagai mengagungkan Allah ialah menghormati warga emas. Subhanallah. Bila kita kata kita nak, kalau kita sebelum ni kita kata kaedah kita nak membesarkan Allah, kita berzikir, kita memuji Allah, itu satu cabang. Salah satu cabang lagi adalah bagaimana untuk kita menghormati warga emas, menghormati orang yang lebih berusia, merupakan kaedah untuk kita meraih keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud mengagungkan Allah di sini? Timbul persoalan di sini, kenapa Nabi SAW menyatakan bahawa menghormati warga emas ini dianggap sebagai mengagungkan Allah? Kenapa begitu tinggi penghormatan ini diberikan kepada mereka sehingga kedudukan mereka dianggap sebagai VVIP yang tarafnya seumpama mengagungkan Allah? Tuan tengok kenapa? Pertama, kerana sikap tua ataupun sifat tua merupakan salah satu rahmat Allah yang dikurniakan kepada para hamba-Nya. Satu, saya dah sebut awal tadi tuan-tuan, umur ini kurniaan Allah. Manusia walaupun suka umur 80, dia suka umur 90, dia tak akan sampai ke tahap itu kecuali dengan izin Allah. Maka bila kita menghormati mereka yang lebih berusia, sebab ini adalah kurniaan ataupun rahmat Allah kepada mereka. Kita tengok kawan kita yang umur 90, yang umur 80 kan, kalau kita masih lagi umur-umur yang bawah, maka ini rahmat Allah. Allah Ta'ala lah yang memberikan kepanjangan umur kepada dia. Maka penghormatan itu menyebabkan penghormatan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka memuliakan orang tua berarti mengagungkan rahmat Allah dan kemuliaan yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Imam Malik meriwayatkan kata-kata Sa'id ibn Musayyib yang menunjukkan bagaimana sifat tua. Tuan, jom kita tengok tuan, apa yang dikatakan sifat tua ni. Nabi Ibrahim AS dalam satu kitab, disebut kepada kita ni, dipetik dalam kitab Muwatta, ada satu riwayat, Nabi Ibrahim AS adalah manusia pertama yang menyantuni tetamu, dan manusia pertama yang berkhatan, dan manusia pertama yang memendekkan misai, manusia pertama yang melihat uban. Ini riwayat dalam kitab Muwatta. Lalu beliau berkata, wahai Tuhanku, dia orang pertama. Bila Nabi Ibrahim tengok uban, dia tanya kepada Allah, wahai Allah, apakah uban ni? Kita ingat balik tuan-tuan, bila kali pertama uban tumbuh di kepala kita, kan? Tengok majoriti kan yang beruban. Ketika mana Nabi Ibrahim AS tengok uban, dia tanya Allah, ya Allah, ni apa ni? Tiba-tiba putih ni apa ni? Kan? Wahai Tuhan, apakah ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu ialah waqar. Allah Taala gunakan perkataan tu, uban ataupun waqar. Allah Taala berfirman, itu adalah kemuliaanku. Wahai Ibrahim, maka Nabi Ibrahim AS berkata, ya Tuhanku, tambahkanlah waqar, tambahkanlah kemuliaan. Tuan-tuan tengok dalam tafsir, ketika mana Nabi Ibrahim melihat uban, ditanya pada Allah, wahai Allah, ini apa? Allah kata itu waqar, itu kemuliaan.
Jadi bila Nabi Ibrahim diberikan definisi uban itu adalah kemuliaan, maka Nabi Ibrahim kata, wahai Allah, tambahkanlah lagi kemuliaan. Dalam tafsir riwayat ini disebutkan kepada kita, waqar ataupun uban dinilai sebagai waqar disebabkan oleh apa? Kematangan yang saya sebut tadi ni. Kematangan, ketenangan, kejelasan visi dalam hidup. Sebab dia kata kalau manusia yang dah dipenuhi uban di kepala tapi masih lagi tak dapat waqar, maka mintalah pada Allah agar bila usia yang semakin bertambah, uban yang semakin memenuhi kepala, waqar yang semakin memenuhi hatinya. Apa maksud waqar memenuhi hati? Dia semakin dia tua, semakin matang dan semakin dia tenang dalam hidupnya. Sepatutnya dia semakin tenang dengan arti kata apa? Dia tak lagi buat kerja yang bukan-bukan, yang pelik-pelik, yang melanggar perintah Allah. Dia tak disibukkan lagi dengan nak bergosip sana sini, dia tak buat lagi perkara sebab dia dah tahu dah waqar dah tumbuh di kepala, kematangan dah ditumbuhkan di kepala, kemuliaan yang Allah Ta'ala beri dah. Maksudnya apa? Semakin bertambah umurnya, semakin dia menghampiri kepada pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi diminta pada Allah tu, ulama kata mintalah pada Allah umur yang panjang, minta juga jangan lupa minta pada waqar, minta juga ketenangan dalam hati. Ya Allah, panjangkanlah umurku dan juga berikanlah ketenangan dalam hatiku. Sebab kita dah pernah sebut dulu tuan-tuan, umur yang panjang bukanlah automatik menjadikan kita baik. Umur yang panjang, kadang-kadang manusia semakin jauh dengan Allah. Semakin panjang umurnya, semakin dibuat perkara-perkara yang bukan-bukan. Na'udzubillah. Dan tengok media sosial sekarang ni, ramai tak? Ramai yang pelik-pelik tuan. Umur 70, umur 80 masih lagi buat perkara pelik-pelik. Okay? Maka diberikan kepada kita tentang waqar ini adalah kelebihan dipanjangkan usia. Nabi SAW menggalakkan kita agar memuliakan orang tua. Kenapa? Kerana mereka merupakan warga yang dilimpahi dengan rahmat Allah. Melalui usia yang dipanjangkan, usia yang dikurniakan ini menjadikan mereka berupaya menambah amal, sekaligus menjadikan sebahagian mereka mempunyai amal soleh lebih daripada kumpulan yang seusia dengan mereka, seandainya mereka berfikir. Subhanallah, ayat yang sangat indah tuan. Manusia yang dikurniakan umur yang panjang sepatutnya dia berfikir. Sepatutnya dia berfikir bahawa umur yang panjang ini adalah kesempatan untuk diperbaiki balik kesilapan semalam. Untuk dia berfikir semula, Allah dulu tak pernah nak baca Quran, dulu tak pernah nak belajar Quran, dulu tak pernah nak usaha nak solat berjemaah. Maka bila Allah Ta'ala bagi usia panjang ni, usia dah mula 40-an ke atas, 40 ke atas, dia kena buat sesuatu. Maka ini kempen kita bersama. Saya ingat kalau cakap dalam surah ni, kita alhamdulillah lah, kita antara manusia yang menggunakan kesempatan umur ini harap-harapnya dengan baik, dan kita pun nak mengakhirkan dengan baik tuan-tuan. Sebab jangan pernah kita minta pada Allah ni, kita kata jangan pernah tiba-tiba kita kata, Ustaz, saya dah jadi ahli surau ni dekat 20 tahun ni, rasa cukup kot. Jangan minta lindung pada Allah. Sebab tu kita minta Rabbana sabbit qulubana tu. Ya Allah, tetapkanlah hati kami. Kalau hari ni kami masih lagi rasa nak jadi ahli surau, biarlah umur kami ni habis kat surau. Biarlah umur 60 masih lagi ada perasaan datang surau. Jangan tiba-tiba umur 70 rasa boring surau, nak try duduk kedai kopi pula lah umur 70 ni, main dam ke kot. Na'udzubillah. Bukan salah main dam tuan, pergilah main dam, tapi bila azan berkumandang, kita ada disiplin hidup kita agar nak jadi manusia yang mengakhirkan umur kita dengan kebaikan. Sebab bila kita sebut tadi ni, andai manusia itu berfikir umurnya semakin panjang, dia kena tahu dah dia tak akan hidup lama. Tuan-tuan, agak-agak 20 tahun lagi kita di mana tuan-tuan? Ada yang rasa 20 tahun lagi saya dah nak siapkan satu lot banglo dekat Sungai Merak kot rasanya. Ada 20 tahun lagi yang confirm kehidupan kita. 30 tahun lagi di mana kedudukan kita? 40 tahun lagi di mana kedudukan kita? Maka bila kita 40 tahun lagi dah tak ada kot kan? Maka inilah yang dikatakan kepada kita, andai manusia itu berfikir, buatlah satu perancangan untuk nak balik pada Allah. Kita tak akan hidup lama, kita tak akan bertahan lama. Kalau pagi ni umur kita 60, agak-agak kalau tambah 40 lagi, takkan kot. Maka inilah yang disebutkan kepada kita, semakin berusia kita ini, semakin memikirkan bagaimana untuk kita merancang perjalanan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi satu side lagi dalam kitab ni kata, kalau kita melihat orang yang lebih berusia, maka mereka ini adalah yang diberikan kurniaan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dasar itulah
Dalam sebuah hadis Nabi SAW membayangkan bagaimana mereka yang dikurniakan usia yang lebih ini merupakan berupaya mendapat peluang untuk beribadah sekaligus menjadikan mereka berada dalam kedudukan yang tinggi di dalam syurga. Semakin panjang usia Allah bagi, semakin seronok kita buat ibadah, semakin tinggi darjat kita dalam syurga kelak. Indah keindahan yang kita akan dapat. Kita minta simpang lah, ya Allah, janganlah sampai satu tahap nanti manusia itu mula memalingkan dirinya daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dua orang lelaki daripada kabilah Bali, iaitu satu cabang daripada kabilah besar Quda'ah, telah memeluk Islam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang daripada mereka gugur syahid, manakala seorang lagi meninggal dunia di setahun kemudian. Talhah ibn Ubaidillah berkata, aku diperlihatkan syurga, lalu aku melihat bahawa lelaki yang meninggal kemudian itu dimasukkan ke syurga terlebih dahulu berbanding yang syahid. Maka aku pun merasa hairan dengan perkara itu. Keesokan harinya aku menyebut hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau hal disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah dia sempat berpuasa Ramadan selepas kematian sahabat itu dan menunaikan solat sebanyak 6,000 rakaat atau sekian banyak rakaat yang bersamaan dengan solat setahun? Maka itulah kelebihannya. Tuan-tuan tengok, hadis ini mungkin kita dengar dalam bulan-bulan Ramadan. Bila meningkat umur seseorang ni dibandingkan dengan orang yang awal mati syahid, kemudian bila diperlihatkan kepada Sayyidina Talhah ibn Ubaidillah ni, Sayyidina Talhah kata orang yang meninggal kemudian tu lagi cepat masuk syurga berbanding orang syahid. Apa jawab Nabi? Jawab Nabi, bukankah bila meningkat saja tahun demi tahun, bukankah ada kesempatan kepada dia untuk dia masuk ke dalam bulan Ramadan? Maka duduk dalam bulan Ramadan, dia mengungguli pelbagai perbuatan-perbuatan, dia banyak solat, dia banyak baca Quran, maka selayaknya dia dapat masuk syurga dulu berbanding orang yang mati syahid tadi. Maka dikaitkan kepada kita, inilah kelebihan manusia yang bertambah umurnya. Jadi kalau kita rasa macam semakin bertambah umur ni, okey tak? Okey untuk kita semakin nak tingkatkan syurga kita. Semakin meningkat umur, maka Imam Ghazali mengajarkan kepada kita, bila kita melihat orang yang lebih berusia, dia lebih banyak amal ibadahnya berbanding kita. Ini kaedah kita melihat manusia yang lebih berusia. Maka kalau kita melihat orang yang lebih muda, dia lebih kurang dosanya berbanding kepada kita. Maka kita berada di mizan ataupun di satu kaedah yang tidak terlampau ekstrim kehidupan kita. Tengok orang yang lebih berusia, dia mesti banyak beribadah berbanding kita. Tengok orang yang lebih muda, dia mesti kurang dosa berbanding kita. Maka kita akan menjadi manusia yang check and balance tadi ni. Ini yang dikatakan kepada kita tentang kesempatan masa untuk menjadi manusia yang merebut setiap tahun yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Sikit tuan-tuan, 7 suku kita berhenti insya-Allah. Kenapa kenapa dalam riwayat tersebut menyebut tentang penggunaan perkataan uban? Menarik untuk direnung dalam hadis tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam membayangkan warga emas itu sebagai seseorang yang memiliki uban, maka perkataan uban yang digunakan seolah-olah menggambarkan bahawa uban itu mempunyai kelebihan yang tersendiri. Dalam satu riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, sesiapa yang beruban dengan sehelai uban sekalipun dalam Islam pada jalan Allah, maka uban itu menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Ini antara fadilat-fadilat ataupun keutamaan-keutamaan untuk menenangkan hati. Kadang-kadang ada manusia yang kerisauan disebabkan uban di kepalanya. Dia rasa macam bila tumbuh uban, bila hidup aku ni, macam manalah hidup aku nanti, aku dah semakin dekat dengan Allah, tak boleh nak buat apa-apa. Maka ada antara hadis yang Nabi SAW sebut menjadi cahaya pada hari kiamat untuk menenangkan si pemilik uban itu, membuat persiapan sebelum bertemu dengan Allah. Malah Nabi SAW dikatakan melarang pula seorang Muslim daripada mencabut uban. Sabda Nabi SAW, janganlah kamu mencabut uban. Tidaklah seorang Muslim yang tumbuh selai uban dalam agama kita ini, melainkan dalam riwayat Sufyan disebut ia akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Dan dalam riwayat Yahya pula disebutkan, melainkan Allah Subhanahu wa taala menuliskan baginya dengan uban itu satu kebaikan dan menghapus daripadanya satu kesalahan. Maka mungkin timbul persoalan dalam kita, apa hukum mencabut uban? Dan dalam kitab ni turut disebut Al-Imam Nawawi dalam Syarah Muhazzab menegaskan hukum mencabut uban adalah makruh. Ini adalah pandangan kebanyakan ulama, termasuklah At-Tirmizi dan Al-Ghazali. Mulla Ali Qari pula memberikan beberapa perincian mengenai hukum mencabut uban ini, termasuklah pemakaian inai. Beliau menukilkan sesungguhnya adalah dibenci ataupun makruh seorang lelaki mencabut uban dari kepalanya dan janggutnya
Sebagian ulama berkata tidaklah dimakruhkan mencabut uban melainkan jika dilakukan dengan tujuan penghiasan diri. Dan Ibnu Arabi berkata larangan itu hanyalah terhadap mencabut uban, bukan terhadap mewarnakannya. Kerana mencabut uban bererti mengubah kejadian asal pada dasarnya, sedangkan mewarnakan uban tidak mengubah kejadian asal pada pandangan orang yang melihatnya. Dan Allah jualah yang memberikan taufik. Berdasarkan kupasan Mulla Ali Qari di atas, terdapat perbincangan mengenai mewarnakan rambut yang sudah beruban. Dalam isu ini, hukum mewarnakan ialah diharuskan. Ini berdasarkan perintah Nabi SAW yang mencadangkan agar rambut Abu Quhafah, iaitu ayah kepada Sayyidina Abu Bakar, agar diwarnakan kerana telah terlalu banyak ubannya. Sabda Nabi SAW, ubahlah uban ini dengan sesuatu dan jauhilah warna hitam. Tuan-tuan, saya ingat kita berhenti dekat situ. Perbincangan akan datang, kita tengok kepada dua perkara yang Nabi SAW sebut tentang memuliakan pembawa Al-Quran, dan siapakah pembawa Al-Quran yang tidak melampaui batas. Dan insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita. Cuma poinnya pada pagi ni tuan-tuan, memuliakan orang yang lebih berusia merupakan salah satu tanda pengagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila kita merenung dalam surah An-Nahl ayat 70 tadi ini, memberikan kekuatan kepada kita bahawa kita berfikir kehidupan manusia ini tidaklah akan kekal, melainkan kekuatan itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita rasa kita kuat, janganlah dengan kekuatan itu menjadikan kita sombong. Janganlah kekuatan itu merasakan kita menafikan hak-hak manusia lain. Mudah-mudahan dengan kekuatan yang Allah Ta'ala berikan itu mampu untuk kita mengungguli amal-amal ibadah yang akhirnya menatijahkan kepada kita untuk meraih syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaf atas kekhilafan bicara. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kekuatan dan kemuliaan kepada kita di atas bacaan-bacaan kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma tahhir jasadana ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesempatan kepada kami untuk kami menghabiskan sisa-sisa umur kami dengan kebaikan ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah. Berikanlah kemuliaan kepada kami ya Allah. Ya Allah, pilihlah kami antara manusia-manusia yang dapat masuk dalam syurga-Mu suatu hari nanti ya Allah. Ampunkan kesalahan kami ya Allah. Kami hina ya Allah. Kami lemah ya Allah. Kami banyak buat salah ya Allah. Janganlah Kau azab kami di dunia, jangan Kau azab kami di akhirat kelak ya Allah. Jangan Kau azab kami dalam kubur ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana wa hajatana. Terimalah amal-amal kami, terimalah doa kami ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semakin berusia semakin matang ya Allah, semakin berusia semakin tenang ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shopee ada kat sini. Ya.